Hari ni Kak nak masak menu untuk esok. Sebab apa menu ni lagi hang perangat lagi sedap. Gulai ayam kampung style. Okey, mula-mula hang blend bawang besar, hang bos serai, halia sikit, risik sikit, rempah kari ayam, lepas tu campur dengan sabut cabai sikit, hang tomeh halia, bawang putih, bawang ros, pak sekawan dengan daun kari sampai nak bau. Lepas tu hang lempak masuk hang punya rempah tu. Kocok-kocok blender tu tuang balik. Kita kena jimat cermat, tutup sebab dia meracik dia. Lepas tu bubur ayam, bubur ubi macam tu. Tu gaul bagi dia mesra macam tu. Bagi dia sebati, tutup sat. Lepas tu buka balik. Bubur santan. Okay, kucur-kucur dia. Tu bubur ayam. Bubur ayam asam Jawa sikit. Sebut perasa sikit. Lepas tu lempak masuk cabai. Siap. Ini jenis kampung punya. Laki gaduh pula nak makan cucuk ikan bilis yang aku masak gulai, dia nak makan cucuk pula. Sebab ada yang ada bini, cepatlah sikit lempar masuk kucai apa semua, campur dengan tu sikit kan nak buat tepung beras untuk bagi dia crunchy. So dah siap. Takkan tak sayang lagi. Nak apa semua masak kot. Walaupun rupa dia tak apa nak segok, yang penting rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf tak kenyang. So kita makan gulai ayam. Oh sedap. Pulut kuning pun sedap. Sedap weh.